Yo, ayam mana? Sudah kembali guys. Setelah sekian lama aku tak post video sebab aku ada exam dan kosok yang banyak sangat. Jadi video kali ni aku dengan kawan-kawan serumah aku pergi hiking. Tapi korang tak akan tahu tempat tu kat mana. Tapi aku beritahu lah lepas ni, not now lah. Okay? Okay? Faham tak? Faham tak? Okay. Stay tune. Aku kena makan ni? Makan. Ada orang kamera. Tunggu kita orang kat sana. Aku tunjuk korang view-view cantik. Abah pendek. Kita orang dah halfway perjalanan. Mungkin kita orang nak keluar sekejap, lepas tu nak beli air lah. Aku rasa dahaga lah. Jadi apa? Jadi buat jadi tengah kerja lah. Siapa yang berminat dengan saya boleh follow IG saya kat bawah ni. Kat sini. Boleh kat tengah-tengah. Apa khabar guys? Welcome to Ayu. Wow. Saya dah tidur. Air kacau saya. Ada masa salah tu. Saya nak kahwin dah, ada masak masin semalam. Orang macam Jom. Lisa punya tu. Ni mana sini? Rosmi thanks. Ni mana? macam tu. Kita orang sekarang tengah tunggu next train. Sekarang dekat Leeds. Kita orang dah masuk dalam train next. Orang tengok nanti kan sampai. Aku tunjuk korang tempat tu. Memang aku tahu nama dia, tapi lepas ni lah kena buat element of surprise. Yang penting tempat tu memang lawa, memang TikTok. Macam mana? Nanti kita jumpa kat sana. Okay. See you next 2 hours. Wait. Kita orang dah sampai tempat tu. Nama dia adalah Riverhead ni. Aku pernah pergi masa aku saya kerja dengan seorang kawan aku nama dia Jimmy lah. Dengan Fazat pernah pergi dengan aku. Tapi hari ni kita orang tak hiking sangat. Kita orang basically kita orang jalan-jalan tengok view je lah. Sebab 2 jam je kita orang tengok viaduct. Nanti aku tunjuk viaduct tu kawan dia. Semoga kita tak lalu tempat lalu. Akhirnya aku tak hiking lah. Sebab aku pakai Crocs je hari ni. Tak ingat dulu kita ada helikopter atas tu. Kita je Fazat, apa terjadi time tu? Wah, kita naik kan, tiba helikopter. Bruh. Kan. Terus aku macam, oh shit. Lepas tu kena natural ni, aku baling dengan dia. Bruh. What the heck? Apa Apa tu guys? Ya. Tadi tu bukan manusia. makhluk luar jangkaan. Kita tengah nak ambil gambar. Ada orang tak puas hati guys. Tapi tak apa, saya masuk je. Tunjuk kamera. Disebabkan korang dah boleh masuk gambar tadi, korang boleh like and subscribe. Abang Daus dah bagi korang priority lah. Jadi korang kena bersyukur lah dengan Abang Daus apa yang Abang Daus buat lah. Abang Daus lah. Abang Daus. Kenapa orang naik atas sana? Nak tengok view ke? Sebab boleh je. Boleh. Kenapa dia macam ni tau? Okay, arc tu sebab dia nak ni lah, nak tahan load daripada tu. Jawab ke? Kau panggil adik lah? Aku tak ada adik. Aku tanya budak mechanical engineer. Budak civil ni tak function tu. Kenapa dia bentuk macam tu? So kita nak pastikan load distribution dia even. So kalau kita ada edge, so load dia macam concentrated dekat situ. So dia akan menyebabkan ada crack. Salah. Baik tau. Tapi explanation dia jelas lah pada budak civil. Dia macam tingkat kapal terbang lah. Macam kenapa dia tak petak, kenapa dia bulat. Kita buat load distribution. Mana ada aku naik kapal terbang masa tu. Tanya. First time getting the morning sunshine, you know. I'm feeling good. First time bangun pagi guys. Sebenarnya aku susah bangun pagi. Aku rasa bangun pagi ni adalah satu penyiasatan dalam hidup. Berjaga-jaga guys. Sebab kat sini ada tahi biri-biri. Aku tengah lalu bushes, tapi dia ada trail lah. Kalau kita boleh hiking, paling kita kena berhati ankle kita. Sebab
Aku tak tahu apa, tapi aku cakap ankle lah. Ni datang dari haiwan apa? Ni haiwan ni. Haiwan tu. Haiwan ni. Kalau dekat bilik tak dapat view macam ni kan. Susah tau nak dapat sebenarnya. Ni memang kena keluar bilik. Kau kena buat benda yang penat dulu, baru kau dapat merasa perasaan macam ni. Tapi lama kau balik nanti kau tidur, sedap lah. Kita lalu tempat apa ni tu? Hey, wow. Okay. Dah selamat guys. Kita sekarang tengah mencari tempat piknik. Lepas tu kita orang makan-makan jap. Sebab kita orang duduk 2 jam kat sini. Jadi kita orang mau makan sambil tengok view lah. Tu je lah. Kita orang akan pergi Leeds. Lepas tu makan Wingstop. Maybe lah. Aku tak tahu lagi. Let's go, dah sampai. Woohoo! So guys, kita orang dah jumpa tempat piknik. Ni tempat piknik je. Tengok main tu, tepi batu. Kalau terjatuh, kau meninggal. Kita orang dah nak sambung balik lah berjalan. Tapi kita orang tinggal sejam je lagi. Jadi mungkin kita orang macam naik atas dulu, lepas tu turun. Sebab kita orang kena catch our train at 12. Sebelum kita orang pergi Leeds lah apa ni. Kita orang kena turun balik benda ni. Batu yang menyesakan hidup ni. Kita orang sambung hiking jap. Mungkin dalam masa sejam lagi kita orang akan turun balik. Kita orang tengah cuba trail lain. Fazal tengah tengok ada waterfall ke tak. Aku tak tahu betul lah Fazal. Bukan sini guys. Salah trail. Korang tahu tak? Satu fakta sebenarnya Ai suka saya. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Saya pun nak confess. Sebenarnya guys, saya Batman. Tapi jangan beritahu orang. Jangan beritahu. Kalau nak beritahu kena like and subscribe tu. Satu benda yang aku suka lah pasal trail walking ni. Hiking lah. Rasa inilah masanya untuk kita merilis stres. Oish. Kalau korang hiking kan, korang akan rasa macam walaupun kaki korang penat tapi minda korang still rasa tenang. Sebab korang dapat menikmati alam yang indah ini. Walaupun pemandangan sekarang aku punya tak indah mana. Sebab ada 2 orang sebelah aku. Kalau aku seorang, aku rasa mungkin aku indah lagi lah. Dan orang kiri aku ni macam beban sikit nampak. Dia tak reti bagi cerita. Okay guys, kita contohi pakcik yang depan kita. Dia siap lari, berjogging. Kita yang muda ni takkanlah tak boleh guys. So kita sebagai orang-orang muda Malaysia, kita bangunlah berlari untuk negara. Berlari pakai kasut track guys. Ya, let's go guys. Bangkit. Hiduplah berlari untuk Malaysia. Hidup Malaysia. Najib. Wait, what? Hell no. Kurang guys, aku tak berpihak pada mana-mana politik. Demi bangsa dan demi negara. Kita satu bangsa, satu negara. Kita satu matlamat. Oh. Please kau sikit. Tolak je tu. Aduh, kata tak pernah hiking dah Syamil. Tak nak, memang kena angkat lah. Ada tu. Sebab tu mekanisme tengok, sekejap lagi. Dia masuk. Oi, betul tu. Setiap minggu hiking kena elok sikit. Tipu tau. Jangan tipu macam Syamil guys. Dia sempat tipu tu. Dah start bau tai fresh. Kenapa nak berak dekat tengah jalan ni tau? Berak dekat rumput, banyak rumput. Kenapa kau ambil tak boleh berfikir benda simple guys? Kenapa? Adakah sebab ada orang tak ada otak? Dia orang ada otak. Macam mana kambing nak faham kita? Kita Kenapa pun tak kita faham tak boleh diorang. dapat first class? Sama lah konsep dia. Tahan. Kambing kan, dia duk fikir juga sebenarnya benda sama. So, kenapa orang manusia ni dia pergi buat jalan dekat toilet dia? Besar toilet dia. Mana lah tahu. Tapi dia sebenarnya possible je sebenarnya kan guys. Sebab kan bila kambing berak, dia fikir dia berak kat mana? Mesti tak? Ke dia berak tu adakah dia perasaan sambung cerita? Macam kita kadang-kadang kalau kita berak kita macam tahan jap. Bila kita nak berak kita akan tahan kasi rasa sedap. Adakah kambing dia akan berak terus? Macam aku nak berak. Aku rasa mungkin dia ada masa-masa dia tahan. Contohnya macam tiba-tiba dia nampak ada harimau kan. Ada harimau lah. Macam lari dulu lah. Kalau cara kambing berfikir pula dia macam bek. Sama aja. Tak cakap. Sikit-sikit. Dia trial version. Kalau nak premium kena bayar. Kena subscribe to Osmosis 13. Jangan lupa guys. Okay guys, hari ni by the end of the video I dah boleh buat Tak nak. tak nak belajar. Oh, macam mana tu? Kau cakap get out tapi macam suara kau nyaring. Okay, try first. Betul lah tu. Oh, betul lah. Betul lah. Oh, sini nanti. Ni Hazmi. Dia
Punya ramai fans lelaki. Ramai lelaki minat dia lah. Tengok view guys. Rasa view ni cantik lah. Mari kita orang jumpa sungai dah guys. Jom Kelantan celuk. Jangan katakan orang tak tahu aku Kelantan. Oh okey. Ha. Selangor celuk. Tempat ni dulu sungai. Tengok batu dia macam sungai. So kalau korang nak tahu selepas tahun 1990 macam tu, tempat ni dah tak jadi sungai dah. Sebab apa? Sebab korang tengok kat atas tu. Contrail bentuk cantik lah. Aku malah layan. Aku sebab aku dah lama hidup dengan dia. Jadi aku macam palau je lah dia. Korang layan dah biar dia seorang. Ni kencing tau batu. Otak tak betul sikit tau. Dulu kita orang pernah hiking kat sini. Tapi masa tu ada Jimmy yang bawa. Jangan sedih tu Jimmy. Korang nak join ke Patreon AI? Join Patreon jadi member channel ni baru boleh tengok. Macam-macam boleh tengok guys. Eksklusif. Bloopers. Semua. Tapi guys, bloopers kita orang bahaya sikit. Jangan bagi tahu mak ayah korang. Over 18 18 above. Kita orang sambung je jalan dekat sungai ni. Tak tahu bila kita nak stop jalan. Sebab aku bawa laptop lah. Rasa penat sikit. Kita orang sampai dekat lokasi yang menarik. Ni exactly tempat kita. Aku dengan Fazal pernah hiking dulu. Apa pendapat korang tentang trip ni? Aku rasa trip ni agak sekejap. Kejap lah. Kita nak hiking pun tak boleh kan. Kalau korang datang sini, make sure korang enjoy lah. Tak semestinya korang akan dapat peluang macam ni. Kalau buat orang yang ni suka travel, Kalau orang suka travel Kalau suka travel, korang travel je. Tapi fikir pasal duit je. Sebab duit tu korang guna banyak benda. kena kerja lah. Okay guys, air dah barai, so kita take over hiking 6 out of 10, harga 10 out of 10. Baloi. Rasa puas hati lah sebab first time datang Rebel Head. So apa ni, dia dapat bau nature tu kan. Dapat pijak tahi kambing tu semua, memang baloi lah. 9.5 out of 10 lah. 0.5 tu hilang sebab torment tak ada. Buat teman, when you are watching this, tolong mengawal. Okay, dah ada kata-kata terakhir tak? Saya macam Paul juga, saya puas. Tapi saya puas je. Sebab hati tu saya nak cakap hati-hati guys. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Banyak tai. Okay, kita orang dah sampai lah ke tempat kita orang masuk tadi. Mungkin ni adalah perakhiran video kita kali ni. Jumpa lagi korang di next video. Mungkin untuk winter trip. Jumpa lagi guys. Jumpa lagi guys. See you guys next video. Bye guys. See you later. Yeah.